Weh, aku dah jumpa satu pot sugar dessert pilihan sekeluarga yang viral kat Kajang ni. Ini dia Kala Lili Surprise and Dessert. Korang tengok cila ni, dari sini sampai ke sana tu penuh dengan dessert-dessert yang viral. Rambang mata weh, macam-macam ada kat sini. Dekat sini korang boleh lepak sambil kopi-kopi layan dessert tau. Korang tengok anak-anak aku ni tu. Bukan main happy enjoy lagi kat sini. Okay, ini dua tiramisu yang paling top dekat sini. Pada aku, dua-dua sedap. Kalau korang suka yang manis, korang pilih yang ni. Kalau korang suka yang rasa kopi dia kuat sikit dan kurang manis, korang ambil yang ni. Tiramisu pistachio ni pun layan juga tau. Kalau korang rasa dah boring dengan tiramisu ni, korang try yang ni pula, vanilla cheese lele. Rasa ni memang sedap dan berlemak. Apa lagi yang ada kat sini? Pavlova ada, kek Tom and Jerry ada, kek bento ada, and macam-macam lagi weh. Kat sini bukan jual dessert je, flower bouquet pun ada. Korang nak custom pun boleh. Selain bunga, hamper pun ada. So, banyak pilihan gift yang korang boleh pilih untuk bagi pada orang yang tersayang. Makanan-makanan yang viral dekat TikTok tu pun ada tau. Macam rendang Carol Aming, jeruk mangga Alif Shukri. Dah tak payah dah korang nak battle-battle dekat TikTok tu. Datang je kat Kala Lili ni. So guys, Kala Lili Surprise Dessert ni buka setiap hari. So, apa lagi? Jom kita serbu. Ini alamat dia. Korang waste je terus sampai depan kedai. Jangan lupa follow, like, komen dan share video ni untuk spot-spot makan best lagi.